semua pun pandang dia, orang luar pun hormat dia. Dan bila dia pun sendiri, Tun M ni bercerita, perjanjian dagang ni menjerat kita dan mengganggu kita punya kedaulatan. Kenapa korang pula cakap Tun ni nyanyuk? Kenapa korang cakap dia ni semua orang jadi PM, dia nak mengganggu semua orang, dia nak suruh turun, semua dia ada je, dia tak puas hati. Dia aku rasa Tun M orang yang berkelayakan lah kalau dia nak cakap, dia nak ulas pasal isu perjanjian dagang tu. Kalau kau kata General Thailand tu orang yang bukan berkelayakan lah untuk kita dengar. Dan sebenarnya kau nak dengar cakap siapa? So korang memang tak nak dengar cakap sesiapa pun kan? Korang memang pilih untuk pejam mata dan jadi pembaris, lurus, tegak. Siapa yang kau sokong memang itu je lah. Betul ataupun salah orang tu buat memang tak ada